Angin petang menjadi saksi sebuah kisah tentang kayuhan penyesalan yang mengubah takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Bicara dibuka dengan penuh santun, tanda hormat setulus ingatan. Terima kasih pengacara majlis yang dihormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penentu nilai setiap kata dan makna, penjaga masa yang setia memegang detik dan para tetamu budiman yang hadir menjadikan suasana. Izinkan saya membawa anda menelusuri sebuah cerita yang mungkin kedengaran biasa tetapi membawa 1001 makna. Di sebuah kampung yang damai, hidup seorang remaja bernama Harit. Anak kepada seorang inspektor polis, serba cukup dan serba ada. Namun, kemewahan itu tidak menjadikannya bijaksana. Setiap hari, Harit menghabiskan masa di jalanan dengan basikal mahal yang menjadi kebanggaannya. Kelincahannya menarik perhatian seorang anak petani bernama Ijat. Hidup Ijat serba sederhana. Ibunya terpaksa berhenti kerja kerana masalah kesihatan. Setiap pagi, dia berjalan kaki ke sekolah hingga sering lewat dan namanya kerap dicatat oleh guru disiplin, Cikgu Wong. Hari demi hari, Ijat semakin mengagumi Harit. Tanpa disedari, rasa kagum itu menanam keinginan untuk memiliki sebuah basikal. Bagai orang mengantuk di sorong bantal, takdir seakan mendahului niatnya. Suatu pagi, ketika Ijat hendak ke sekolah, Ijat terkesima, terpaku, terkedu seakan tidak percaya sebuah basikal baharu di halaman rumahnya. Hadiah daripada ibu dan ayahnya yang sanggup memecahkan tabung simpanan untuk berkorban apa sahaja demi anak tunggalnya yang ditatang bagai minyak yang penuh. Pada basikal itu terselit satu nota ringkas yang tertulis, "Belajarlah bersungguh-sungguh, wahai Ijat." Hari itu, Ijat mengayuh basikal ke sekolah dengan penuh semangat. Kayuhannya bagaikan membawa sinar baharu. Malah, namanya tidak lagi menjadi perhatian Cikgu Wong yang tegas. Dengan wajah ceria, Ijat berkongsi kegembiraannya dengan Harit. Namun, Harit hanya memandang sinis dan menyangka itu semua sekadar hayalan. Petang itu, kebenaran terbukti. Basikal Ijat lebih mahal dan lebih hebat. Sejak itu, Harit sering mengajaknya berbasikal hingga bertukar menjadi perlumbaan. Sedikit demi sedikit, Ijat berubah. Kemenangan menjadi ketagihan. Pelajaran diabaikan dan rumah bukan lagi tempat yang segera ditujunya selepas sekolah. Sehinggalah suatu hari hati seorang ibu mula dilanda keresahan. Ijat semakin kerap pulang lewat dari sekolah. Malah ada kalanya keluar pada waktu malam. Setiap kali ditanya, Ijat seolah-olah cuba menyembunyikan sesuatu. Kini, setiap pertanyaan ibunya dibalas dengan nada yang tinggi hingga mengguris hati seorang ibu. Pintu dihempas kuat. Ijat melangkah pergi menuju ke basikalnya tanpa menoleh ke arah ibunya. Hati si ibu hancur. Air matanya jatuh perlinangan. Keesokan harinya, panggilan daripada Cikgu Wong memaklumkan ketidakhadiran Ijat ke sekolah. Hati si ibu dibelenggu resah. Lalu dia gigih mencari anaknya yang amat disayanginya. Tidak lama kemudian, Ijat pulang ke rumah dengan perut yang berkeroncong. Matanya melilau mencari kelibat ibunya. Namun rumah itu sunyi tanpa penghuni. Jam demi jam telah berlalu. Kelibat ibunya masih tidak kelihatan. Tiba-tiba ketukan di pintu memecah kesunyian. Dua anggota polis membawa khabar yang merentap jiwa. Ijat terduduk kaku, fikirannya bercelaru. Jiwanya semakin pilu apabila dimaklumkan ibunya menjadi mangsa langgar lari. Berita itu bagaikan halilintar yang menyambar. Sekujur tubuh terbaring kaku. Ibunya telah pergi buat selamanya. Ijat segera memeluk erat
jasad ibunya sambil memanggil ibunya. Namun tiada lagi jawapan yang menyahut panggilannya. Yang tinggal hanyalah kesunyian yang merobek jiwa seorang anak. Bulan berganti bulan, penyesalan terus menghantui Ijat. Pemergian ibunya mengubah dirinya menjadi seorang yang lebih menghargai kasih sayang. Ijat meninggalkan perlombaan basikal dan memilih jalan yang lebih baik. Nota yang ditinggalkan bersama hadiah basikal itu menjadi pembakar semangat buat Ijat. Dia berubah menjadi murid tekun dan cemerlang. Siapa sangka basikal yang pernah mengaburi arah kehidupannya akhirnya menjadi titik kebangkitan buat dirinya. Hadirin sekalian, kelajuan boleh membawa kita ke hadapan, tetapi pengaruh boleh menyesatkan arah kehidupan. Jangan biarkan penyesalan menjadi guru terakhir dalam kehidupan. Akhir kata, jika masih ada peluang untuk menghargai, hargailah. Jika masih ada ruang untuk berubah, berubahlah. Kerana ada perkara dalam hidup yang apabila hilang, tidak akan kembali walau sesaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.